Okey, baik. So, Ami nak menjawab soalan sahabat kita. Dia dah beli pola, tapi bila dia pakai baju tu, dekat lengan dia ni, dekat lengan ni, bawah ketiak pada tu, dia dekat pangkal ketiak tu dia okey. Dia tak boleh lukis sikit kat sini, nak bagi perempuan lebih faham kan. Dia macam ni, dia kata, Abi pun imagine ke lah. Abi suka imagine. Okay, supaya lagi mudah. Okay, ni badan dia. Dia punya ni. Ni, dia punya ni. Ni, pangkal ketiak dia ni tak besar mana. Pangkal ketiak tak besar mana. Tapi, isi tu dia labur. Isi tu dia labur. Dia pun agak berisi. Okay. Dia pun agak berisi juga. Dia kata, dia punya dada dia pun 50 lebih. So, dia kat sini. Dekat sini. Pangkal lengan dia kecil saja. Pangkal lengan dia kecil saja. Tapi disebabkan lengan dia tu, so dia jadi masalah. Okey, nampak kan? Nampak jelas kan? Okey, baik. So, sekarang ni kita nak bantu dia untuk buat tangan dia. Okey. So, untuk tangan dia, kita boleh buat dekat dia dalam 4,5 inci. Nah, kepala lengan dia 4,5 inci. Okey. Baik. So, untuk dia punya lilit dia ni, dia kata dia dah cuba yang kecil. Bila kecil, dia tak boleh nak pakai. So, dia jadi tak selesa. So, dia kata 23 nah. 23 ni. So, kita nak bahagikan kepada 2. Bahagikan kepada 2. So, macam biasalah. Macam kita duk buat pola tangan tu. Okay, so dia dapat 11, 1, 2, 3, 4. 11, 4. So yang ni dia tak ada masalah. 11, 4 ni tak ada masalah. Dia kata memang dia suka. Dia suka yang ni sebab dia dapat kelonggaran tu yang banyak. Okay, masalah dia cuma macam orang kata apa? Lengan kat bawah ni kecil. Macam ni je. So, isi kendok dia tu berada dekat kawasan ni. Isi kendok dia berada di kawasan sini. Okey. So, dia tak tahu macam mana nak buat. Yang ni semua tak ada masalah. Okey. So, Abi nak cerita pasal ni dulu. Senang saja selalu kalau kita buat macam ni kan. Okey. Jika bawah kita tu dia besar, so kita cuma alihkan pembaris. Kita alihkan pembaris macam tu je. Yang ni kita landailah sendiri. Nampak tak? So yang ni dia dah bagi balik kita punya ruang untuk isi kendok ni. Tu. Dia dah memberi ruang semula kepada isi yang kendok tadi ni. Yang ni. Okay. So yang ni tengok ni pula tu. Okay. So faham ke tak? Okay, baik. Satu lagi. Kita tengok dekat sini pula ni. Dekat sini. Kalau tangan kita katakan nak bagi cantik, naiklah sikit kan, masukkan setengah inci. Okey, masukkan setengah inci kat sini. Tapi kalau untuk baju nombor 1 ke ataupun nombor 2 kan, tak payah masuk sampai setengah inci. Masuk je suku, jalan je macam biasa. So yang ni kalau masuk okey tak cikgu? Okey, cantik. Kalau tak masuk pun okey, cantik. Cumanya dia lebih selesa. Kalau orang yang allergic sangat pada kedutan ni, so dia memang kena buat. Kalau orang yang tak ada masalah pasal kedutan, baju tu kedut, dia tak berdosa tau. Baju yang berkedut tu dia tak berdosa. Okey. Cumanya perbezaannya bagi orang yang suka pakai cukup-cukup dan orang yang suka pakai baju yang longgar, so yang tu lah yang menjadi perbezaan. Okey.
Soalan ni faham ke tak faham? Lagi tentang bagaimana kita nak selesaikan masalah lengan yang besar dekat bawah. Okay. Lengan yang orang kata banyak isi gebu. So pola tangan dia ni macam mana kita nak buat? So Abi dah tunjukkan dekat sini. Okay. So semoga